Apa maklumat tu? Rakan-rakan pemandu e-hailing, ada maklumat penting untuk semua pemandu e-hailing. Apa maklumat tu? Ini dia. Stiker larangan merokok, no smoking, vaping. Bukan polisi Grab, tetapi ini arahan kerajaan Malaysia. Pelekat no smoking, stiker dilarang merokok perlu diletakkan di tempat yang boleh senang dilihat di dalam kenderaan e-hailing. Denda dan sebarang isu-isu lain. Saiz untuk stiker atau pelekat larangan merokok seperti ini. Rakan pemandu di luar sana yang tahu di mana rakan-rakan pemandu lain boleh dapatkan stiker atau pelekat yang bersaiz 8 cm darab 10 cm, boleh tinggalkan komen di bawah. Patuhi undang-undang. Elakkan masalah di jalan raya. Drive safe.